sekarang nak bawa korang jalan-jalan KL Healing and LRT Edition. Tapi sebelum itu, kita orang lapar. Rasa macam nak makan bagel lah, Mira. Kan? Tada! Sekarang kita orang dekat kafe yang baru dekat KL. Kita berada di Grumpy Bagels. So, jomlah. Tunggu apa lagi? Nampaklah Arisa. Jom. Jangan gambar. Tak cantik lah. Boleh baca tak? Sebenarnya aku kan belajar MC 1.0. Aku belajar lah cara nak tangkap gambar yang cantik. So kalau macam ni kita try rule of third. Tengok ni. Weh, gempak gila. Cantik kan? Cantik. Jomlah kita makan. Jom. Grumpy Bagels ni memang ngam sangat untuk korang yang tengah cari tempat healing. Sebab suasana kat sini tenang sangat. Langsung tak rasa macam dalam KL. Spot tangkap gambar pun banyak. Setiap penjuru kat sini estetik. Perut kenyang, hati pun senang. Tapi panas lah. Kita nak pergi mana ni? Kita pergi tempat duduk sikit lah. Naik LRT? Jomlah pergi KL National Art Gallery. Jom. Dari Grumpy Bagels tadi, korang boleh ambil LRT, Taman Jaya, turun Masjid Jamek dan dari Masjid Jamek turun Titi Wangsa. Dah sampai dah National Art Gallery. Untuk masuk sini, korang kena daftar dulu dekat kaunter pendaftaran. Jadi kami sekarang berada di Balai Seni Negara dekat Titi Wangsa dan ini adalah pameran pertama iaitu Asal Tanah. Mari kita tengok sekeliling. Semua seni yang dipamerkan dekat sini diperbuat daripada tanah liat. Itulah cara pembuatan dia. Karya ini merupakan sebuah lukisan cat minyak. Tapi korang, tengok, dia bukan sekadar gambar je, dia bergerak. Ni dihasilkan dengan projektor yang diorang letak ke atas. Kalau korang nak tahu, sudu yang pelbagai bentuk ni ada maksud tersendiri tau. Nak tahu, kenalah datang. Rasa macam udara segar lah pula. Jom pergi lokasi seterusnya. Hai korang, sekarang kita berada di lokasi terakhir iaitu Taman KLCC. Cantik kan pemandangan ni? Jomlah kita jalan-jalan kat sini. Ni dah, tak gambar kejap. Okay, boleh? Arisa, baguslah ad ni. Ads Lego ni macam mana kau tahu? Alah, aku kan BMC 110. Dalam belajar advertising lah. Wah, best ni Meskom ni. Okey, jom sama jalan. Dengan ini, jalan-jalan KL Healing and LRT Edition dah habis. Bye korang.